Bila pelajar ni hilang, semua sangka dia hilang tau. Tapi 7 tahun lepas tu, baru orang tahu cerita sebenar. Miyako Hiroka baru umur 19 tahun masa tu. Tapi nama dia bukan calang-calang dekat Universiti Shimane. Dia ni pelajar tahun pertama yang datang jauh dari Kagawa, pindah ke bandar kecil Hamada semata-mata nak sambung belajar. Miyako ni memang jenis budak cemerlang, aktif dalam aktiviti sukarelawan, rajin belajar dan masa lapang dia pula kerja sambilan dekat kedai aiskrim dalam pusat beli belah. Pendek kata, hidup dia ni memang teratur dan semua orang yang kenal dia pun cakap Miyako ni seorang yang baik hati. Tapi semua tu berubah pada malam 26 Oktober 2009. Lepas habis kerja shift malam tu, Miyako sepatutnya terus balik ke asrama. Tapi dia tak muncul-muncul tau. Rakan-rakan serumah dia pun pada mulanya tak fikir pelik sangat lah. Dia orang ingat mungkin Miyako keluar jumpa kawan atau ada hal keluarga ke apa ke, biasalah pelajar universiti kan. Tapi bila keesokan harinya dia tak datang kelas tau, dan tempat kerja dia pun cakap dia tak muncul-muncul. Waktu tu baru semua orang mula rasa ada yang tak kena dengan dia ni. Jadi majikan dia pun cubalah call, tapi telefon Miyako dimatikan. Rakan-rakan pun cuba cari, tanya-tanya kawan lain, tapi tak ada siapa tahu dia ke mana. Miyako ni macam hilang terus tanpa tinggalkan satu petunjuk pun. Dan 2 hari lepas tu, pada 28 Oktober, ibu bapa Miyako yang tinggal di Kagawa akhirnya datang ke Hamada dan terus buat laporan polis. Satu laporan kehilangan pun dibuka dan dari situ bermulalah pencarian yang makan masa bertahun-tahun. Beberapa minggu lepas Miyako hilang, memang satu petunjuk pun tak muncul tau. Polis dah cuba macam-macam, diorang siasat tempat kerja dia, tanya semua kawan-kawan, cek balik rakaman CCTV dekat pusat beli belah tempat dia kerja sambilan tu, tapi hasilnya tetap kosong. Macam Miyako ni lenyap dari muka bumi tau. Tak tinggal nota, tak tinggal barang, tak ada siapa nampak dia kali terakhir. Sampailah satu hari pada 6 November tahun 2009, ada seorang lelaki yang tengah masuk hutan dekat Gunung Garyu, kawasan terpencil di Kita Hiroshima. Dia datang situ bukan nak cari orang hilang tau. Dia cuma nak kutip cendawan je. Tapi masa dia tengah menyusul laluan semak tu, dia ternampak satu benda pelik dekat celah daun dengan ranting. Mula-mula tu dia ingat itu tulang haiwan lah kan. Tapi bila dia perhati betul-betul, terus jantung dia ni macam berhenti sekejap. Rupanya itu adalah kepala manusia. Dia pun tak tunggu lama, lelaki tu pun terus berlari keluar dari kawasan hutan tu dan buat laporan polis. Bila polis datang dan periksa, memang sah itu kepala manusia. Dan bila forensik jalankan analisis DNA, keputusan keluar tak lama lepas tu kepala tu milik Miyako Hiroka, pelajar universiti yang baru berumur 19 tahun, hilang tanpa jejak. Rupa-rupanya dah jadi mangsa bunuh. Seluruh warga Jepun masa tu memang terkejut sangat, terutamanya orang yang ikut perkembangan kes ni dari awal lagi. Memang tak sangka langsung akan berakhir macam ni, tapi kisah tu tak berhenti di situ. Minggu-minggu lepas penemuan kepala tu, polis buat pencarian besar-besaran dekat kawasan sekitar gunung dan hasilnya diorang jumpa lagi beberapa bahagian tubuh yang lain. Ada tangan, ada kaki, ada bahagian badan. Tapi apa yang peliknya, semua organ dalaman dah tak ada. Kosong, hilang, macam dah dikeluarkan dengan sengaja. Dan cara potong bahagian tubuh tu pun sangat rapi. Tak nampak macam kerja orang panik atau terburu-buru. Nampak macam kerja orang yang tahu apa dia tengah buat. Lagi satu benda yang buat kes ni tambah seram, beberapa bahagian tubuh Miyako langsung tak pernah dijumpai sampai ke hari ni. Diorang dah habis selongkar kawasan tu, tapi masih ada bahagian yang terus hilang, macam disembunyikan dengan sengaja. Dan dari situ timbul macam-macam teori dan andaian. Jadi orang mula cakap cara mayat Miyako dipotong tu bukan kerja orang biasa tau. Serius, potongan tu sangat kemas. Bukan jenis cincang meredah je. Jadi ramai syak pembunuh ni mungkin ada latar belakang dalam bidang perubatan, atau at least dia tahu pasal tubuh manusia. Macam dia tahu kat mana nak potong, macam mana nak elak urat besar. So ni bukan kerja sebarangan lah. Lepas tu keluar lagi teori lain. Ada yang kata mungkin kes ni ada kaitan dengan benda-benda ritual. Yalah, sebab cara mayat tu dijumpai macam pelik sikit tau. Kepala dijumpai dulu, lepas tu bahagian badan lain pun satu-satu baru muncul. Tapi ada beberapa bahagian langsung tak dijumpai sampai sekarang. Padahal kawasan tu dah disisir banyak kali tau. Polis siap guna anjing pengesan, tapi tetap tak jumpa apa-apa. Walaupun semua teori tu belum pernah disahkan oleh pihak berkuasa, satu benda yang semua orang setuju, kes pembunuhan Miyako ni memang bukan kes biasa dan betul-betul tinggalkan trauma besar dekat keluarga dia, kawan-kawan dia dan seluruh komuniti yang dulu aman damai. Jadi lepas penemuan mayat Miyako tu, polis dari dua wilayah Shimane dan Hiroshima terus bergabung tau. Diorang memang buat siasatan habis-habisan. CCTV satu bandar diorang semak, ratusan orang diorang soal siasat, dari kawan universiti sampailah ke pelanggan kedai tempat Miyako kerja tu.
Tak cukup dengan tu lagi, polis edar beribu-ribu risalah dekat kawasan awam, siap tampal poster dekat stesen dan pusat beli belah. Tapi yang buat lagi pening dalam kes ni, langsung tak ada petunjuk yang kukuh tau. Si pembunuh ni betul-betul licik, dia tahu macam mana nak hapus jejak. Bertahun-tahun siasatan dijalankan tapi kes ni terus senyap. Dan selama 7 tahun penuh tanda tanya, tak ada siapa pun tahu apa sebenarnya yang jadi dekat Miyako pada malam tu. Masuk Disember tahun 2016, siasatan kes Miyako ni tiba-tiba hidup balik tau. Masa tu teknologi pengancaman plat kenderaan dah makin canggih, jadi polis ambil keputusan untuk semak semula semua rakaman lama. Satu demi satu video diorang belik sampai diorang perasan ada satu kereta Toyota warna putih yang lalu dekat kawasan tempat Miyako kerja masa malam dia hilang tu. Bila diorang semak betul-betul, kereta tu rupanya didaftarkan atas nama seorang lelaki bernama Yoshiharu Yano. Umur dia masa tu baru 33 tahun, kerja dekat kawasan Masuda, tak jauh pun dari Hamada tempat Miyako tinggal. Nama Yano ni sebelum ni tak pernah naik pun dalam siasatan, tapi lepas polis jumpa maklumat pasal kereta tu, semuanya mula berubah. Bila polis cek latar belakang Yano ni, rupa-rupanya lelaki ni bukan orang biasa tau. Dia pernah ada rekod jenayah yang serius pada tahun 2001 dan sekali lagi pada tahun 2004. Dan Yano pernah terlibat dalam kes serangan seksual dan bukan kes ringan-ringan ya. Dua-dua kes tu dia ditangkap, dibicarakan dan dihukum penjara. Lepas habis jalani hukuman, dia dibebaskan pada tahun 2008 dan masa tu dia mula kerja dalam bidang jualan panel solar. Nampak macam kerja biasa kan? Tapi yang ramai tak tahu, beberapa bulan lepas tu pada Mei tahun 2009 dia dipindahkan ke Masuda dan tak lama lepas tu Miyako pun hilang. Orang sekeliling yang kenal Yano kata dia ni jenis pendiam tau, tak banyak bercakap, tak kacau orang, tapi bila polis terlidik lebih dalam, dorang jumpa satu benda yang buat dorang terus fokus betul-betul dekat dia ni. Yano ni ada minat pelik tau, dia suka tengok kandungan ganas, termasuk video yang ada unsur potong memotong badan. Bayangkan orang macam ni tinggal tak jauh dari tempat kerja Miyako dan kereta dia pula ada dekat lokasi malam kejadian. Memang terlalu banyak kebetulan kan. Berbalik dengan penemuan mayat Miyako tu, 2 hari lepas kepala Miyako dijumpai, muncul lagi satu kejadian yang buat polis dan orang awam terkejut. Kali ni bukan tentang penemuan mayat baru tapi kemalangan kereta yang pelik gila. Pada 8 November tahun 2009, Yano dan mak dia terlibat dalam satu kemalangan serius dekat kawasan mine dalam wilayah Yamaguchi. Kereta yang diorang naik tu tiba-tiba terbabas dan langgar penghadang jalan. Lepas tu kereta tu terbakar, api marak sampai habis satu kereta rentung. Tapi yang buat polis rasa pelik, mayat Yano dan ibunya tak dijumpai dalam kereta tau. Badan diorang ditemui terpelanting dekat luar kenderaan. Maksudnya diorang sempat keluar sebelum api tu marak. Tapi yang peliknya langsung tak ada tanda-tanda diorang cuba nak cari bantuan tau. Macam diorang ni cuma keluar dan tunggu je apa yang jadi lepas tu. Kemalangan tu pun buat ramai orang tertanya-tanya tau, adakah Yano ni sengaja langgar penghadang jalan sebab nak bunuh diri atau ada benda lain yang berlaku malam tu. Ada juga yang cakap mungkin mak dia tahu sesuatu atau terlibat sama tapi polis tak dapat buktikan apa-apa secara rasmi. Lepas kematian Yano dengan ibu dia, siasatan jadi makin rumit. Bukti fizikal ada tapi suspek utama dah tak ada. Kes ni pun kekal misteri bertahun-tahun sehinggalah teknologi baru muncul. Dan polis berjaya kaitkan Yano secara terus dengan pembunuhan Miyako. Lepas Yano dengan mak dia terbunuh dalam kemalangan tu, polis buat siasatan penuh dekat tempat kejadian. Banyak barang yang dah hangus terbakar tapi dalam timbunan besi rentung tu, polis jumpa satu barang yang tak disangka langsung, iaitu sebiji kamera digital milik Yano. Kamera tu memang dah rosak teruk tapi polis tahu kalau ada peluang untuk dapat jawapan, kamera ni antara petunjuk paling penting dalam kes ni. Jadi lepas hantar kamera tu ke makmal forensik, pakar pun apa lagi, diorang terus operasi untuk selamatkan apa saja data yang masih tinggal dekat dalam tu dan hasilnya memang mengejutkan. Diorang berjaya pulihkan 57 gambar daripada kamera tu tapi gambar-gambar tu bukan gambar biasa. Antara gambar yang diorang jumpa ada gambar jelas Miyako sebelum dan selepas dia dibunuh. Jadi bila diorang tengok gambar-gambar tu memang jelas sangat muka Miyako ni dalam ketakutan sangat. Dan yang paling gila guys, gambar tubuh dia yang dah dipotong satu demi satu bahagian semua dirakam dengan sangat teliti. So dalam tu juga diorang jumpa gambar pisau yang digunakan untuk potong badan Miyako. Gambar pisau tu ada dekat atas permukaan lantai, diletakkan seolah-olah dengan sengaja macam untuk dokumentasi. Waktu polis tengok gambar-gambar tu, tak ada lagi keraguan. Semua teori, semua spekulasi, semuanya terjawab. Yano memang pembunuh Miyako dan gambar dalam kamera tu jadi bukti kukuh walaupun dia sendiri dah lama mati. Jadi gambar-gambar tu juga tunjuk betapa kejamnya dan terancangnya jenayah ni. Bukan pembunuh spontan tapi lebih kepada satu tindakan yang dah dirancang awal-awal. Dari cara dia ambil gambar, cara dia susun image, semua tu tunjukkan yang Yano ni bukan sekadar buat sebab marah atau dendam tau. Dia buat sebab dia memang nak buat dan dia tahu apa dia tengah buat.
Walaupun Yano dah meninggal dunia dalam kemalangan tu, siasatan tak terus berhenti macam tu je. Polis tetap teruskan usaha dan pada Disember tahun 2016, diorang secara rasmi serahkan kes ni kepada pejabat pendakwa raya. Itu tandanya polis dah cukup yakin dengan bukti yang diorang kumpul, termasuk gambar-gambar dari kamera digital Yano tadi untuk buktikan yang dialah dalang sebenar di sebalik pembunuhan kejam Miyako Hiroka. So dia macam ni lah, bila kes dibawa kepada pihak pendakwa, ada satu isu besar tau. Yano kan dah mati, jadi walaupun semua bukti menghala ke arah dia, sistem undang-undang Jepun tak ada kuasa untuk mendakwa seseorang yang dah lama meninggal. Dan pada Januari tahun 2017, pihak pendakwa raya umumkan keputusan diorang tak akan teruskan dakwaan terhadap Yano sebab dia dah tak hidup lagi untuk dibicarakan. Dalam sistem perundangan Jepun, kes jenayah dianggap tak lengkap kalau tertuduh dah meninggal dunia. Walaupun jadi macam ni, kes ni tetap dianggap selesai. Identiti pembunuh dah dikenal pasti dan motif serta bukti pun dah cukup kukuh. Cuma dari segi undang-undang takkan ada perbicaraan lah sebab dia pun dah mati kan. Dan sebagai penghargaan atas bantuan orang awam yang bantu siasatan ni termasuk bagi maklumat dan bukti penting, jadi pada Mac 2007, pihak berkuasa umumkan yang 3 individu akan terima ganjaran. Jumlahnya bukan sikit tau, 3 juta yen dibagikan kepada dorang sebagai tanda terima kasih sebab bantu selesaikan satu kes pembunuhan paling misteri dan ngeri yang pernah menggempakan Jepun. Jadi kes Miyako Hiroka ni memang tinggalkan kesan yang mendalam. Dia bukan je jadi satu tragedi yang menyayat hati, tapi juga jadi peringatan yang benda buruk boleh jadi dekat sesiapa je, walaupun dekat tempat yang nampak aman dan tak ada sejarah jenayah serius. Dan kalau kita tengok balik dalam kes ni kan, satu benda yang jelas, teknologi memang main peranan besar tau. Kalau bukan sebab teknologi pengencaman plat kereta yang makin canggih dan kepakaran forensik yang boleh pulihkan gambar dari kamera terbakar tu, mungkin sampai sekarang kes ni masih jadi misteri. Tapi dalam masa yang sama, apa yang betul-betul buat kes ni selesai adalah usaha keras dan tak pernah putus asa dari pihak polis. Bertahun-tahun dorang gali semua bukti lama, periksa balik rakaman dan akhirnya satu demi satu petunjuk mula muncul. Benda ni tunjuk walaupun ambil masa bertahun, keadilan tu tetap boleh datang asalkan ada usaha dan kesungguhan. Dan kisah Miyako ni bukan setakat kisah tentang satu pembunuhan kejam, tapi juga kisah tentang harapan, tentang kebenaran yang akhirnya terbongkar walaupun makan masa 7 tahun. Dan kita pun dah sampai ke penghujung video. Kalau korang suka dengan kes macam ni, jangan lupa like, komen dan subscribe. Banyak lagi kisah misteri yang Kim akan bawakan lepas ni. Jumpa dalam video seterusnya. Assalamualaikum.